Dulu saya ada satu jumpa sama saya punya kawan Malaysia. Dia ada bisnes Pakistan, Islamabad. Wah. Ya. Apa mereka? Bom ah? Melayu. Tak, itu burger. Burger. Pakistan kan kau tahu negara perang mereka kan dia perang sama India kan. Burger, Saya tak chicken. Pakistan. Takkan dah boom. Mana tahu Apa ya? orang dia menjaga bom. Boleh kita bisa dua. Stand by Nanti kau takut dia bertumbuk kan. Dia nyanyi negaraku bre. Jadi dengar ni lagu ni mesti nak dengarnya. Tak boleh lah. Tak, dia mesti nak dengar kan. Negaraku tanah tumpah negaraku. Try semua tengok. Minum. Berpeluh dahi dia. Tapi satu makan you suka tak? Ya. Makan rasuah suka. Aswa Pak tu. Oh itu banyak sedap oh. Tak pernah makan tak? Tak. Oh, dia tak makan rasuah. Rasuah paling sedap makanan dalam Malaysia. Saya tak suka. Kenapa tak suka? You ambil yang masak kering punya. Ha. Tak. Rasa. Tak pernah makan tak? Tak ada makan. Oh. Rugilah Rugilah. sebab semua orang makan mah. Semua orang makan rasuah. Oh. Ya ke? Ha. Semua orang makan. Try dulu lah. Kopi Tebu. Kopi Tebu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Suzuki Muhammad Channel. Apa-apa pun kita santai. Okey, sekarang ni aku bersama dengan Pak Duan. Dalam kita ada guest ni ya. Next. Guest ni ya. Ya. Dia ni adalah security guard dekat rumah saya lama. Oh, saya tinggal dekat rumah lama kau. Ha. Oh. So bila saya lalu itu hari rumah lama, nak tengok rumah lama kan. Tengok dia ada pergi kerja situ. Lama lah dia kerja kan. Ha. So saya ajak dia podcast. So, Hai. bang. Assalamualaikum. Hai. Oh. Hai. Hai Okay. How are you? How are you doing? I'm good. So, for me, I said, how are you? I'm good. Oh, good. How are good? Okay. Ini Pak Duan kenal kan? Saya tahu lah. Tahu. Kenal. You selalu tengok saya? Dia. Tengok tahu. YouTube? Oh, dia ada viewer kau jugalah Yes, dalam dia YouTube. selalu datang sini. Oh, follow. Iyalah. Follow Zuki. Ya. Oh, Saya selalu tengok. Dia mantap. mantap. Nama apa? Said Anwar. Ha? Said Anwar. Saidan? Said Anwar. Said Anwar. Said Ya. Anwar. Said Anwar. Said SAED. Said Anwar. Said- ANWAR. 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 Said Anwar. Anwar. So, saya nak tanya. Biasa kan diorang katakan Said Anwar dia ada han ujung. You tak ada han Oh, aduh. You mana? Pakistan. Wah, Pakistan. Ya. Oh. Itu hari kita saya interview siapa ni? Apa nama dia? Dulu Mia. Dulu Mia. Dia Bangladesh. Sekarang? Sekarang Dulu Mia juga nama dia. Dia Bangladesh. Yang ini Said Anwar. Said Anwar daripada Pakistan. Pakistan. Pakistan apa tempat? Pakistan Punjab. Panjab. Ya. Punjabi. Oh, yang ada sing tu. Punjab. Ya. Eh, Bukan. Itu biasa. Ini tak boleh pakai itu sing bukan. Sing tak. Bukan Punjab. Selalu panggil Punjabi tu apa? Punjabi ada dua lah. Aha. India pun ada Punjabi, itu yang Pakistan pun ada Punjabi. Oh, kalau India Punjabi tu dia ada. Ya, bukan. India Punjabi macam itu ada. Oh, okey. Tapi Pakistan tak ada. Tak ada ya. Ya. Dia pakai song Ya, ni ketayap lah. Ya, kata. Oi, akrab lah ya. Macam kawan lama. Tengok kan. Kita lama kenal. Oh, bang. You sudah lama sini ya? 8 tahun lah. 8 tahun. 8 tahun. Lama tu. Lama ya? 8 tahun. 8 tahun. Jadi selama 8 tahun ni you kerja sebagai apa? Saya kerja security. 8 tahun security. Ya. Memang setia. Memang kerja security saja. Ya, security saja. Memang setia lah dengan kerja dia. Susah nak cari orang yang setia je ni. Ha, memang mesti. Pakistan you setia lah. Dengan company yang sama atau berbeza-beza? Tak ada. Sama apa? Sama juga. Ya. Oh, 8 tahun dalam company yang 8 sama. tahun company yang sama. Tak ada pindah-pindah company. Tak ada tak macam ada. jadi live host ke. Tak ada. Tak ada. Tapi dia ada rupa ya. Kau tak ada rupa apa rupa Aku terkorak dah. Oh, tak maksud dia handsome lah. betul. Semua. Kategori handsome lah. Itu aku tanya dia, Said Anwar Han ke? Nama- Pasal orang banyak macam ni, dia kata berkait dengan Syahrukh Han.
Ada Han. So tengok rupa okey. Mungkin dia set Anwar Han ke. Wah, ini yang perempuan suka ni. Kalau dia depan dia Nick Sheikh Anwar, Alamak. Nick Sheikh Anwar. Daripada ni Wakacek Kelantan. Dah ada Nick depan dia. Ada ni Ada ni. Okey, kau bagi soalan yang agak serius sikit. Okey. Okey. Kau bagi dulu. Saya bagi. Aku suruh kau. Asal aku tak jumpa soalan lagi. Minum apa minum? Minum kopi lah. Kopi. Kopi ya. Ya. Okey, sama lah. Aku nak kopi apa? Kau kata tadi kopi apa ni? Kopi ada gula Melaka. Gula Melaka. Boleh. Tu aku heran lah. Mengapa Kopi gula Melaka? satu, gula Melaka satu, air kosong satu. Jadi sampai. Mengapa gula Melaka aku pelik tu? Dia kenapa tak gula Pahang? Gula Pahang ke gula Selangor. You memang dekat nampak laju. Sudah sampai dah. Sebab kita buat tadi masa rehearsal. Masih rasa tadi. Masa Bukan rehearsal semalam. bukan semalam. Masa rehearsal kita buat. Ini dia betul. Tiga, bang. Kau bang, ini saya. Oh, you ni ini. boleh mari. Kopi saya sudah silap. Okey. Ini? Ni. Yang baru punya. Oh. Macam mana you boleh datang Malaysia? Okey. Datang Malaysia. Saya dulu ada kerja sana itu Saudi, Dubai. Oh, kerja Dubai Dubai 2 tahun. 2 tahun kerja Ya, Dubai? 2 tahun. Kerja apa? Kerja sana itu safety. Security juga? Bukan security. Ini security, itu safety. Safety for what? Sana mesti ada contact style lah. Kalau ada orang kerja kita pakai helmet ke safety, Oh, okey, pakai faham, uniform faham. ke kasut ke. Kerja dia pakai helmet orang? Saya mau jaga mesti kalau siapa orang tak ada pakai itu helmet, saya jaga. Pakai helmet tu pakai safety, baru macam itulah. Macam tu lah. Pakai helmet baru boleh. Ya. Kalau Kalau tak ada pakai helmet, tak ada itu gloves, tak boleh biasa kerja. Okey, sekarang macam ni saya tanya dulu. Saya kerja safety tempat you lah. Saya lupa bawa helmet, saya pakai helmet motosikal, boleh naik masuk lah? Terus out. Asal tak boleh, you kata helmet. Kalau ada helmet boleh kerja. Habis helmet itu motor punya tak boleh? Boleh? Boleh ya? Boleh ki. Janji ada helmet? Ini bukan, itu biasa lah. Ini motor punya, itu lain. Tak, sekarang saya kerja itu construction. Saya lupa bawa helmet. Jangan gaduh. Jangan macam marah. Tak, dia macam tak setuju cakap. Ni macam tak setuju. Ni yang kena bantah ni. Jadi apa tadi pakai helmet? Kan saya mau kerja construction. Saya lupa bawa helmet tu safety. Saya bawa itu helmet tu motor punya helmet. Boleh masuk kerja? Tak boleh. Asal? Dia tak ada safety. Tak ada safety lah. Helmet motor semua ada safety. Tak ada. semua ni. Itu line, tapi itu contactor line helmet. Oh, dia ada pakai line lah. Ya. Oh, okey. Dia pakai line ke? Ha? Line. Sana dia 3 line lah. Oh, 3 line. Line. Say, you berapa lama duduk Dubai? Dah baik 2 tahun lah. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Ya, 2 tahun. Itu kerja saja. Itu kerja saja. Gaji berapa sana? 1,500 lah macam. 1,500 duit Malaysia. Sana. So duit Malaysia jadi berapa? Sini Malaysia 2,000. Oh, banyak. Banyak. Apa- Suruh orang pakai helmet je. Tak, apa pasal you berhenti datang Malaysia? So, gaji lagi banyak. Tadi dulu. Tadi lah. Itu tadi. Tadi ke Itu dulu? Dulu. Sorry. Dulu. Dulu saya kerja sana itu Dubai ya. Sana kerja itu gaji banyak kecil. Tangan you angkat sebelah sini lah. Sini tutup you punya muka. Tutup muka. You handsome oh, nanti. Nanti kacau. orang mau tengok. Nanti Sana gaji tak kecil. Oh. Lepas tu saya punya bang kerja sini lah. Saya bang dah kerja sini. Mesti 10 tahun lah. Dia sudah cakap sama saya. You pergi cancel sana Pakistan. Okay. Lepas tu datang Malaysia lah. Oh, you cancel lah. Cancel Dubai Pakistan. sudah cancel. Cancel datang Malaysia. Tak, bukan Pakistan. Oh, cancel Pakistan. Dubai. Dubai cancel. Tak, ni Pakistan ke Dubai? Aku tak faham. Dubai. Saya dulu ada Dubai. Lepas tu abang sudah call saya. Sana kerja okey kata. Saya cakap tak ada lah. Tak okey sini. Asal panas Sini sana? jangan ada panas pun ada banyak sana. Oh. Tak boleh kerja baik-baik sana. So lepas dia sudah cakap kalau kerja tak ada baik sana, apa buat ke sana? Pergi Pakistan lah. Balik Pakistan. lah. Balik Pakistan.
Lepas tu saya balik Pakistan lah. You balik berapa tahun? 1 tahun lah. 1 tahun duduk Pakistan, lepas tu baru datang Malaysia. Datang lagi Malaysia. Tadi dia cakap tadi, Dubai ada banyak panas. Pakistan ada sikit panas. Sikit panas. Tak banyak lah. Tak ada banyak. Dia ada kuantiti dia. Kuantiti dah. Kuantiti Tengok panas. Kota dia setahun. Setahun kota berapa panas kerajaan Dia ada keluar. banyak dengan sikit. So tak banyak lah. Tak banyak. Malaysia banyak panas. Tak ada lah. Sini tak ada banyak. Tak ada banyak. Tak ada banyak. ada. Sikit juga. Sikit juga. Dia sama macam ni lah, macam minyak. Budi kan. Sini Pakai banyak sikit. bagus lah. Sini bagus. Minyak Ha. Sini bagus Sini bagus. So you daripada Pakistan masuk Malaysia, itu berapa duit pakai? 2019 saya datang sini. Duit Malaysia punya? Ya. Ush. Tak. 2019. 2019. Tahun 2009. Ya, 2009. 19 19. 90. Ha? 19. Oh, bukan 2090 ke? 90? Datang sini. Oh, okey. Oh. Saya ada bagi tu Malaysia macam 3,000 lah. Oh, belanja lah. 3,000 duit Malaysia? Ya. Mau masuk sini? Ya. Oh. Itu hari saya interview dulu Mia tu, Aha. 15,000 ya. 15,000. 15,000 duit Malaysia. Dan datang Malaysia. Nak datang Malaysia. Aku ingat dia beli kereta bang tu sekali kot. Ingat dia beli tu. Ya, beli. Mungkin bagian sayap lah dia Oh, beli. bagian sayap. Sayap kanan tu. Besar kan? Oh, dia daripada Pakistan murah lah, daripada 3,000 lah. So, you datang sini, you memang kerja terus company sini sampai habis? Tak, saya kerja ada lain juga 1 bulan aja lah. Ha. 1 bulan kerja itu luar. Itu sana Pakistan tak boleh kerja lah? Ada? Ada kerja? Ada. Sebab apa dia datang Malaysia tanpa kerja Tapi sana gaji sikit lah. Gaji Sikit kerja? lah. Tak boleh sana kerja. 1 bulan sana kerja, berapa gaji? 3,000. Oh, 3,000? 30,000 30,000 macam tu. 30,000 lagi banyak. Mana ada? gaji sama dengan CEO tu. Sini tu 30,000 sana. Ha? Sini 300 lah. Ush, Oh. sikit lah 300 Sikit lah. lah. Gila. 30,000 tu CEO tu kat Malaysia tu. Sini nak dapat 30,000 ya. Ah, Oh gila, nak kena ya. naik parlimen, turun parlimen tu. Susah sini dapat 30,000. Lagilah. Okey, kita masuk bab dia datang Malaysia ni. Berapa tahun dia kat Malaysia tadi? Sudah ada 8 tahun. 8 tahun. Okey. You ada rasa tak nak jadi warga negara Malaysia? Kalau ada bagi peluang, you nak tak? Lah. Tak mau? Tak mau jadi Malaysia? Tak Oh, kalau Malaysia, you dapat gaji lagi banyak. Ha. Asal you tak boleh balik Pakistan, boleh. Pakai pasport. Ha. Apa asal you tak minat jadi warga Malaysia? Mesti ada sebab. Kenapa? Kenapa? You takut tak boleh balik? Boleh, mesti boleh balik, bikin pasport. Balik kalau ada pasport mesti balik Mesti Pakistan. balik lah. Habis you tak minat jadi warga negara sudah 8 tahun. Ada? Ada minat lah. Okay. Ada minat ah. So kena kahwin orang Malaysia lah. Tak boleh. Tak boleh Tak boleh? lah. Dia ada syarat-syarat dia. Wah. Okey. Boleh pun tak ada masalah lah. Betul. Okey, kalau you ada peluang, you nak tak jadi warga negara? Ada? Okey, syarat-syarat you tahu tak? Tahu? Apa syarat dia? Syarat itu macam Lelaki. Handsome. ada lah. Handsome lah, saya lagi handsome. Mesti ada handsome semua. Mesti. Berani tak cakap aku handsome? Handsome tak? Azhar handsome tak? Berani cakap lah. Okey, apa syarat-syarat yang kita boleh layak jadi warga negara? Bukan kahwin je, itu nombor 2. Ada syarat dia. Oh ada syarat eh? Biasa orang ada boleh lah 2 bini. 2 bini. Itu bini you tak dapat IC. Ini you mau IC. Tak mau kalau IC pun boleh, tak mau lah. Kalau orang ada Tak, baik boleh lah. saya tanya sekarang, you minat you ada rasa nak jadi warga negara? Mesti ada kan? Kalau ada Ada. peluang mau kan? Okey. You satu syarat you kena jawab saya lah. Ada dua soalan lah. Okey, pertama, you mesti tahu lagu negaraku. Si Bayu nyanyi saya mau dengar. Stand by eh. Nanti kalau takut dia bertumbuk kan. Dia nyanyi. Negaraku, boleh. Jadi dengar ni lagu kan, mesti pernah dengarnya. Tak boleh lah. Tak, you mesti pernah dengar kan? Negaraku, tanah tumpah negaraku. Try semua tengok.
Minum. Berpeluh dahi dia. Tak, ini kita tanya. Dah duduk 8 tahun. Lepas tu naik dari warga negara, kena tahulah salah satu dia. Lagu negaraku. Malaysia. Pakistan pun ada lagu negara dia kan? Ada. So, Malaysia pun ada lagu negara dia. Ada. So, cuba ikut saya. Boleh try sekali lagi ya? Negaraku, Negara tu tanah tumpah, tanah tumpah negaraku. Okey. Okey, Boleh kalau dia training seminggu dah boleh lah. ada boleh lah. Itu satu syarat. Salah satu lah. Salah satu lah. Okey. Orang Bangladesh kalau datang Malaysia dia banyak kerja tau. Tapi orang Pakistan saya tengok datang Malaysia dia banyak berniaga. You tak ada berniaga. Kapet itu perabot. Betul. Bengkel kereta. Repair washing machine. Repair washing machine, repair Boleh. TV. Saya ada mesti itu ada kan aluminium. Repair aluminium. Repair aluminium boleh. Aluminium yang barbecue tu. Kalau dia bengkok Dia lulus sekarang. Ya susah cari gambar dah. Boleh buat. Susah. orang Pakistan banyak masuk Malaysia kan. Kenapa selalu masuk laki ya? Ya. Kenapa perempuan tak masuk? Saya mau tanya. Perempuan Pakistan orang tak bagi itu bagi alau lah itu laki-laki. Oh tak, laki-laki tak bagi. Tak boleh. Tak boleh halau. Kalau laki-laki kerja boleh, perempuan tak boleh kerja. Perempuan duduk rumah saja, jaga anak saja, makan saja macam itu saja. Ya. Terpaksa saya tengok Pakistan perempuan masa muda juga slim. Sudah kahwin semua ni macam. Ini macam. Agama. Iyalah. Dia Duduk. mesti tak ada kerja. Makan, tidur, jaga anak Ya. saya, jaga laki. Ya. Macam untung lah. Okey, dah masuk bab perempuan Okey. Saya mau tanya. Okey. Di Malaysia ni, dia dah kahwin belum? Belum. Wah, macam Dia belum kahwin, dia bujang. tinggi nilai. Muka ada syaruhannya geng. Pakistan. Tapi you handsome. Ya. Handsome. Kalau perempuan mesti suka you punya. Okey, saya mau tanya. Boleh? Okay, you ada girlfriend perempuan sini? Ini Dulu terus ada. terang. Sekarang tak ada. Dulu ada. Orang Melayu. Orang apa? Melayu. Melayu Sabah. Okey, Melayu Melayu Sabah. Sabah. Okey. Boleh cakap Sabah? Sabah. Boleh bah. Tak adalah, biasalah saya cakap sini. Cakap sini lah. Mana jumpa? Online saja lah. Saya persoalan dia sekarang, cerita kita santai-santai kan, kita cakap. Okey. Orang Pakistan, perempuan Melayu sangat suka. Kalau ada peluang dia banyakkan dia girlfriend dia Pakistan Melayu lah. Okey. Saya mau tanya pasal you suka orang Melayu. Kita ada sini ada Cina, ada apa? Macam-macam bangsa ada lah. Sama-sama. Mengapa Pakistan suka Melayu ni orang? Banyak ada suka itu Malaysia orang, Melayu suka Pakistan orang. Betul? Pakistan orang suka Melayu. Mana suka? Melayu suka Pakistan kan Pakistan suka Melayu? Sekarang macam itu Melayu juga suka itu Pakistan orang. Salah siapa pergi? Salah Pakistan, tak salah. Melayu suka Pakistan. Melayu suka Pakistan. Tapi ini realiti. Banyak perempuan-perempuan Melayu ni dia suka Pakistan. Pasal apa? Handsome macam Syarohan. Dia banyak pengaruh cerita Syarohan. Okey. Satu soalan, perempuan Melayu ni satu hal. Apa cerita perempuan Melayu? Okey, sensitif perempuan Melayu ni, kalau laki tu, okey laki Melayu lah. Kalau nak suka laki Melayu, banyak syarat dia. Nak ada kereta, betul tak? Kerjaya, betul tak Azhar? Kerja apa? Rumah dia tak kereta apa, mesti kereta mahal lah. Kalau laki Melayu nak kawan perempuan Melayu lah. Yalah. Satu saya banyak heran. Kalau laki Pakistan kerja guard pun tak apa, tak kerja pun tak apa. Apa rahsia orang Pakistan mesti ada ilmunya. Ada rahsia mesti ada. Apa rahsia ada? Besar punya. Pasal saya heran. Kalau sama Azhar lah sendiri, kalau dia ada girlfriend, mesti tanya apa kereta pakai. Mesti dia punya family dia tanya. Dia punya family tanya, ini lelaki apa kerja? Dia cameraman. Ada kereta ke?
Ada rumah ke? Tapi Pakistan dia tak ada tanya. Ya. Mesti tak ada tanya. Kenapa dia, itu macam tapi dia suka. Kenapa itu macam Macam itu ada ilmu ke? Ada baca-baca ke? Pakistan orang tak ada mesti tengok kereta ke. Tak ada tengok mesti ada business ke. Tak ada apa-apa pun tengok. Dia kerja apa-apa pun dia mesti ada kerja saja. Dia mau buat dia punya self sajalah. Okey lah, itu Pakistan lah. Tapi orang Melayu suka sama Melayu. Tapi orang Melayu sama Melayu dia banyak kira. Mesti dia ada hati, dia suka. Mesti ada satu-satu dia suka. Ada rasa. Dia ada sesuatu suka. Juga agak apa dia suka. Itu perempuan Melayu suka sama itu orang-orang Pakistan. Tambah ada handsome macam you. Handsome macam itu Pakistan orang ada handsome juga. Okey, apa special lah dia okey. Mesti ada Pakistan orang banyak loyal, ada banyak loyal. Loyal apa benda? Apa? Baloi. Kalau dia kalau loyal. Kalau dia loyal, kalau dia ada suka satu perempuan dia suka saja. Setia. Satu aja. Loyalty. Loyalty. Macam tu saja. Habis orang lelaki Melayu tak setia lah. Kau azar kau betul macam mana lah. Perempuan nak kau tak setia. Pasal dia ngadu kat aku tadi. Pasal apa dia girlfriend? Tak ada. Abang Pakistan 2-3 girlfriend bertukar-tukar. Dia tak ada. Tak ada. Lepas dia masuk podcast ni mesti orang suka. Mesti contact you punya. Mesti ada orang suka punya. Itulah salah satu Pakistan special dekat Malaysia. Perempuan suka you. Banyak senang cari perempuan punya. Kita orang Melayu nak cari perempuan macam susah tau. Mesti ada ni lah, ada facility mau ada kereta, mau ada duit banyak. Mau makan Maggi? Tak ada. Saya sudah makan. You hujung minggu pergi mana? Habis cuti kerja mana pergi? Kerja cuti? Mana cuti pergi? Tak ada cuti ah? Bulan 10 saya pergi ke Pakistan. Tak lah, you kerja hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Satu minggu berapa kali kerja? Satu hari Ahad cuti lah. Hari Ahad mana pergi? Pergi mana pun boleh lah. KL ke Bukit Bantan ke mana-mana pun you boleh. pergi KL juga? Mana KLCC? KLCC jalan-jalan saja lah. Sama jalan sama girlfriend lah. Mana boleh girlfriend? Pasal dia ada girlfriend tu Sabah yang lain tak pernah Dulu ada, sekarang tak ada. Dulu dengan girlfriend lah. Girlfriend dia jalan. Dulu satu rumah, tak ada? Tak ada. Ingat satu rumah. Ingat American style, mana tahu, kita tak tahu. Ada kawan-kawan rumah duduk ada saja. Kan? Biasa ada Pakistan duduk satu rumah, pada kan? Duduk satu, ada girlfriend duduk satu rumah punya. Ada kan? Tengok aku cakap ada. Pakistan semua Islam ah? Ada tak Islam? Semua ada Islam. 90% ada Islam. Misalnya majoriti Islam. Ada same lah. Macam itu Cina ada, Kristian ada, Cina pun ada Punjabi juga? ada. Islam apa ada banyak Cina. Cina Islam. Pakai kurta? Iyalah. Mesti pakai kurta ke pensel ke apa-apa. Cakap Cina juga? Iyalah. Ada lah. Tapi Pakistan mesti pandai joget. Kan? Mesti wajib mentor joget lah tau. Kau tahu asal joget? Itu yang kau kalah tu. Awet tak nak joget kau. macam mana? Joget zapin ke? Takkan joget Zapin Malaysia punya. Bukan Dia joget negara dia orang punya style lah. Dulu saya ada satu jumpa sama saya punya kawan Malaysia. Dia ada bisnes Pakistan, Islamabad. Wah. Apa mereka? Bom Melayu. Tak, itu burger. Macam burger. Saya tak pakai. Pakistan kan kau tahu dia perang kadang-kadang dia perang sama India kan. Takkan ada bom. Mana tahu orang dia menjaga bom. Boleh kita bisa dua. You datang Malaysia kan? You family macam mana? Sana tinggal. You bagi duit ah? Family kampung. Kampung you bagi duit kampung ah? Ya. Macam mana you hantar kampung duit? Hantar bank lah. Hantar bank transfer saja. Transfer saja lah. Satu bulan berapa you hantar? 300, 500 Banyak macam. lah. RM300 dah kira satu gaji bulan diorang. Sebulan gaji diorang. Cukup lah 300 lah. You tak ada rindu kampung ah? Ya. Tapi hari-hari video call lah. Video call lah.
Ada rindu sama mama papa, ada semua rindu. Tapi kerja pun boleh lah. Kerja kan macam mana kan. Dia okey lagi lah sebab dia bujang. So dia nak keluar berantau pun tak ada masalah. Dia jenis ada anak bini. Tak, you family you, kata you ada girlfriend Melayu ke, Cina ke, family okey ke kalau you kahwin? Okey. Dia okey, dia boleh Okey. ke? Wah, family dia modern. Kahwin Malaysia pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey lah. Tapi kalau dengan pondan tak boleh lah. Tak boleh. Mana tahu. Lain negara lain pandangan. Ada rupa ya. Takkan lah. Habis yang seorang tu ada rupa pun jalan eh. Itu tak tahulah. Tapi dia memang smart lah. Dia sebab dia dah lama lah jaga kat guard tu kan. Tu saya jumpa dia baru-baru ni cakap, kau kerja lagi sini kan. Tu yang ajak dia Tapi sekali Pakistan kat Malaysia ni makan tak ada masalah lah. Banyak kedai Pakistan sekarang, restoran Pakistan banyak. Ada. Macam Asia memang makan you nasi pun makan kan, sama je kan. Ya. You isap rokok? Tak ada. Tak. Vape? Tak. Tak isap. Tak. Tak, saya tanya you makan lah. Nasi Melayu masak lemak you makan. Ya. Okay. Later. Later lah. Ada makan. Ya. Itu kalau goreng sambal Melayu ni ada makan. Ada. Oh, kalau ada masak. Kalau ada orang baru, Aha. dia tak suka. Oh, tak suka. Saya lama duduk sini, mesti saya suka. Tapi satu makan you suka tak? Ya. Makan rasuah suka. Aswaf tu. Oh, itu banyak sedap. Oh, tak pernah makan tak? Tak. Oh, dia tak makan rasuah. Rasuah paling sedap makanan dalam Malaysia. Saya tak suka. Kenapa tak suka? You ambil yang masak kering punya. Ha. Tak ada. Rasa. Tak pernah makan lah? Tak ada makan. Oh. Rugilah Rugilah. sebab semua orang makan mah. Semua orang makan rasuah. Ya ke? Ha. Semua orang makan. Try dulu lah. Nanti dia belanja you rumah free you. Rumah tanggung, makan tanggung. You kat sini berapa orang kawan? 9 orang. Satu rumah. Ya. Oh, 9 orang. Rumah berapa bilik? Ah? Bos punya. Yalah berapa bilik? Ada? Itu bos bagi saja. Saya tak tahu. Berapa? Okay, How many sekarang- rooms? In your 3. house? 3. Satu bilik berapa orang duduk? 3 orang. 3 lah. 3 lah. Ganti. Tapi shift lah. Tak Ya. jumpa lah. Dah. Yang mana 3 orang tu lain-lain shift lah. Yang lain-lain. Dia tak sekali lah tidur. Tak sekali lah tidur. Kalau tidur sekali kena cek DNA dia. Bahaya tu. Mana boleh macam tu. Menghadap orang sama. Ni orang sama kan. You sana kampung kan. You ada bela binatang ah? Macam lembu ke, kambing ke? Tak tak, kita tanya korban sana meriah tak? Korban. Kalau hari raya lah korban, meriah tak sana? Boleh. Ya, biasa Sana lembu ada. berapa ekor potong? Sana ada banyak-banyak lah. Banyak Banyak. Kambing? Kambing juga ada lah. Ada Ada. Satu ekor kambing berapa harga sana? Mahal lah. Mahal Mahal. Apa pasal mahal? Tempat sana lagi murah patutnya kan? Makan capati lah kambing. Oh, iyalah. Ha. Oh, makan capati. Oh, benda-benda dia punya kena order lah. Kena ada lah. Mana tak pagi kena isi buku. Order Grab. Dekat Pakistan ada salji kan? Ada snow. Salajit. Snow. Snow. Sekarang tak ada. Oh sekarang tak ada. Dia musim Sekarang lah, dah panas. Oh Tak sekarang lah, dia ada musim lah, season. Season lah. Ada snow. Ya. Kawasan mana? Itu season bulan 10 lah. Bulan 10. Ya, bulan 10. Dekat mana? Dekat Islamabad. Semua lah. Semua seluruh Ya, Pakistan. semua. Oh. Semua. Wah, satu Macam mana bulan. kita tak tahu ah? Oh. Mesti kalau ada suju sana, ada snow. Ada snow ah. Oh. Tu pasal orang kat Pakistan putih-putih lah. Ya, putih-putih Oh, ya Pakistan. putih-putih. Pasal salji tu. Salji tu. Oh, saji putih. Jadi ni kita kena tukar sikit saji Malaysia ni. Asal saji putih. Salji putih. Mesti putih memang. Kan? Kerana perempuan Indonesia, Indonesia pula, perempuan Pakistan sama perempuan Melayu, kenapa saya mau tanya, perempuan Pakistan sama perempuan Melayu itu mana lagi garang? Itu You sudah kawan kan sama Sabah dengan Melayu. Terus Melayu lah, kira Melayu orang Sabah lah. Dengan itu orang perempuan Pakistan. Mana lagi garang? Sama lah macam. Macam Antawi sama? Dia mesti Saya duduk cakap satu betul rumah. lah. Dia pernah duduk satu rumah ni. betul. Dia tahu tu. Banyak ni kita tahu ni. Kalau cakap betul-betul, mesti sini ada mesti
perempuan Malaysia punya. Dia ada kerja-kerja ke, jalan-jalan ke. Mesti ada freedom lah. Betul kan? Pakistan macam tak ada freedom lah. Oh, tak ada freedom. Tak ada. Tak boleh kerja, tak boleh jalan. Tak boleh. Semua Tak boleh. tak boleh bawa kereta, semua tak boleh kan? Tak boleh. Maksud dari sini, yang aku faham sekarang ni lah. Di Pakistan, laki dia garang. Dia tak boleh keluar rumah. Dia rumah tak boleh freedom lah. Freedom. Okey. Dekat sini, perempuan Malaysia, dia tak boleh keluar. Terbalik. Balik kerja, duduk rumah. Ya. Mesti dia tak ada rindu sama saya. Tak ada rindu lah. Oh, macam tu lah. Kalau di sini Malaysia, mesti saya ada kalau girlfriend, saya cakap, you jangan pergi keluar lah. Duduk rumah saja lah. Saya kerja. Kerja mana-mana pun boleh lah. Tak boleh ya. Perempuan tak mau ikut. Dia tak ada tidur. Di rumah saja. Tak mau ikut lah. Dia mau kerja juga. Dia tight. Dia cakap, saya boring lah. Saya pergi keluar lah. Jalan-jalan lah. Macam itu. Okey. You berapa lama mau kerja Malaysia sini? 8 tahun lah. Iyalah, berapa lama Sampai lagi bila? sampai Mau bila? Pagi. Oh, sampai pagi. Habis malam dia tak payah kerja lah. Tak. Pagi. Sampai pagi saja. Pagi. Berapa tahun nak ngandak pagi? Aku ingat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Selagi pagi ada, kat Malaysia ni dia tak akan berhenti. Dia tak akan berhenti. Sampai pagi. Sampai pagi. Betul tak? Berapa lama nak tunggu pagi tu? Okey lah, mana stay lah di Malaysia. Jadi you ingat lah, you punya future lah. Okay? Untuk make your family lah. Cakap putih lah aku. Dahsyat lah. Kau bagi kopi apa ni kau bagi aku ni? Sejuk kan? Ada tebu. Tebu lain Dia cakap putih lah. So dia punya lah, masa depan you lah. Dia nak buat family dekat sini ke ataupun you nak balik jadi satu family. Saya mesti balik kampung lah. Jadi you nak bawa Malaysia balik kampung lah. Ya. So you kerja sampai pagi, petang you balik lah. Balik. Patang lah balik. Dia kata nak bawa balik. Pagi tu bila boleh habis? Tahun bila pagi tu boleh habis? Itu. Tak apalah. Cubalah. Tak apalah, cubalah. You sudah kumpul duit berapa banyak? Sini kerja 8 tahun, berapa banyak sudah kumpul duit sana kampung? Tak ada simpan lah sana. Tak ada simpan lah. Tak ada simpanan. Sana habis sampai bila mau kerja sini? Saya simpan sini saja. Sini berapa banyak simpan? Ya, banyak lah. Banyak ah. Ya. 30,000 ada. Lebih Tak. ah. Lebih ah. Sampai lah. Dulu saya pergi kampung, sudah hantar semua. Oh. Buat rumah lah, repair rumah semua. Tak ada. Ya, ada. Ya, Buat rumah sana lah. Buat rumah itu besar lah sekarang tu. Oh, dia mesti ada bilik lagi untuk dia. Mesti ada bilik you Ya. ni. Mesti special lah. Ya, special lah. Oh. Abang you? Abang you tak balik kampung? Semua tu dia ikut lah. Oh, masing-masing punya bilik ada lah. Kasih modal lah. You ada berapa orang adik-beradik? Siblings? Berapa orang? 7 semua. 7. You nombor berapa? Saya nombor 4. Semua kerja sini Malaysia? Ke tak? Dulu abang saya ada kerja sini. Aha. 3 lah. 3 abang saya kerja sini. 3 orang. So sekarang you orang. 1 orang saja dekat Malaysia. Yang lain semua sudah balik. Sudah balik. Oh, itu kasih. Okey, aku balik pasal cerita rumah dia. Rumah ni berapa besar? Di kampung. Banyak besar lah. Banyak besar. Dia punya abang berapa anak ada? Anak 2. Okey, lagi? Yang semua sudah kahwin? Dah. Itu abang nombor 2 dah. Berapa anak? 2. 2. Itu 2, ini Ya. 2. Yang lagi? Sekarang Yang sudah kahwin lagi, 4. Itu abang kecil. Dia ada 1 anak. 1 anak. Oh, adik kecil. Ya, adik kecil. Jadi you family 7 orang. 7 orang. Tapi mi abang asal anak tak ramai. 7 okey sajalah. Sana banyak itu. Tak, aku nak tanya rumah dia besar tak? Iyalah. Kalau you balik nanti kahwin, berapa anak you mau buat? 3 saja. 3 saja? Ya, 3 saja. Tak, aku ke rumah dia. 2 anak, 2, berapa bilik nak buat tu? Oh, itu. Ini dah macam banci lah. Ini aja banci Ini dia. kalau aku bertanding daripada aku menang tu. Pasal aku terbayangkan pasal Pakistan saya dengar biasa saya dengar dia satu family mesti duduk satu Satu rumah. Satu rumah punya. dia Satu macam rumah. umpire.
So sekarang abang you leader lah sekarang. Siapa leader rumah? Bapak ada lagi? Ada. Kalau bapak tak ada, abang leader lah. Itu family. Semua ada. Semua ada. Dia pun tak faham soal aku. Boleh lah terima. Sana satu orang lelaki boleh kahwin berapa banyak? Kalau satu perempuan okey, satu saja Kalau tak okey, kahwin lagi. lagi. Tak boleh kahwin lebih. So kalau kahwin dua, itu perempuan tak ada marah lah. Kalau perempuan bagi permission boleh. Kalau perempuan tak ada bagi permission tak boleh. Yang bagi permission macam mana tu? Macam mana dia bagi Ada permission? surat ke apa kau mau sign ke? Di macam mana? Surat? Yang itu you first wife, bini pertama mau kasih you kahwin lah. Mau isi tu borang ke ada ke? Tak ada, tak ada. Tak ada. Cakap Kahwin saja. saja. Cakap saja. Kalau yang macam kahwin dulu cakap surat kahwin, macam mana? Boleh? Boleh kan? Apa guna? gunanya? Tapi you cakap itu lelaki garang kan sana kan. Lelaki marah, isteri tak boleh cakap apa-apa sama lelaki kan. Kalau mau kahwin, apa-apa saya mau tanya isteri, kahwin sajalah. Kalau kamu ada suka perempuan lain, you cakap sama bini lah. Kalau bini tak bagi, Tak bagi, so tak boleh. Tak bagi, kalau mau kahwin juga, tak boleh. Dia tak tahan, dia tak tahu accept. Dia cakap, kenapa kamu sudah nikah? Saya ada kan? Kenapa kamu sudah nikah? Okay, kalau dia tak accept, mana you tak boleh balik lah. Tak. Oh, macam tu macam tu. Macam Melayu lah. Dia kurang lah. Dia luar. Itu dulu lah. Habis you ingat mau kahwin 2, 3, 1? Future satu sajalah. Cakap je sekarang. Cakap sekarang boleh lah. Sekarang umur berapa? Umur you sekarang berapa? Sekarang. Ha. Sekarang tak ada. Tak ada umur? tak ada. Wah, dah lama meninggal ni. Umur dah tak ada. Dah full stop umur dia dah meninggal. Sekarang umur berapa umur? Saya You age lah. Age. saya umur sekarang 28. 28. 28. So masa you datang tu umur 20 lah kan? Ya 20 lah. So you pergi Dubai umur berapa? 19. You sekolah ke? Sekolah. You belajar Tadi sampai mana? sekolah sudah habis. Sampai bila? Berapa umur habis sekolah? Sana berapa umur habis sekolah? Kalau apa pun lelaki lah, kalau dia mau matrik sudah habis. You habis matrik ah? Tak. You habis apa? Primary ke atau high school? High school lah. High school lah. High school sampai umur 17. Tak. Itu 9 sajalah. 9. 9, 10 high school. Saya terus lari. Besok kita pindah sana. High school, SPM, umur 9 tahun tu. Pakistan dekat sana, Pakistan sama India tak ngam kan? Nah. Itu ada satu tempat nama itu Kashmir kan? Itu kan rebutan. separuh kat Pakistan, separuh India kan? Ya. So berapa lama you kerja guard? God. Ha. Tak tahulah. Bila saya mau pergi kampung, lepas tu saya datang. Dia kerja guard balik kampung. Bila saya Cantik soalan kau. bila Dia boleh jawab, dia mahal tu. Dia boleh Dia boleh jawab. Dia boleh jawab. Mana? Orang pun tak boleh jawab. Dia boleh jawab. Orang kan tengah ngau. Soalan apa kau bagi ni? Tapi dia boleh jawab. Dia boleh jawab. Okay, You dalam Malaysia mana sudah pergi? Kelantan sudah ke? tak ada. Terengganu. 8 tahun sini KL saja. KL saja. Oh. You kena pergi itu Kelantan mah. Mana boleh. Oh, you pergi Kelantan lah, ni macam perempuan. Perempuan. You jalan Kelantan lah, you siap phone number, card number, you know phone, you bagi saja. Ya. You tengok nanti semua call you. Kenapa? Saya tak suka itu jalan-jalan. Tak suka jalan sana. Dia nak cek saji. Kat mana ada saji sini? Batu Kiki lah. Batu Kikir. Sebelah Batam Besi. Sebelum okey, selain daripada Malaysia, lagi negara mana yang selalu orang Pakistan pergi kerja? Pakistan kita. Kalau you tak datang Malaysia, mana lagi orang mau pergi kerja? Kerja Pakistan. Orang Pakistan mana mau pergi lagi kerja? Mana-mana pun boleh lah Pakistan kerja. Ya, Macam mana-mana boleh. Israel pun boleh lah. Kalau saya offer you kerja Israel boleh lah.
Gaji lagi banyak. Mana? Israel. Mana boleh? Apa? Israel tak boleh kerja. Saya pasport pun ada dalam. Tak boleh itu. Tak boleh pergi Tak Israel. boleh. Kalau saya recommend boleh masuk belakang pintu, gaji lagi besar. Boleh mau? Tak boleh. Tak mau. Tak mau pasal? Gaji besar oh. I don't care gaji. Okey, tengok. Dia, You tak suka Israel lah. Tak. Macam lah. macam ni bagus. sini bagus. Jangan suka Israel. Tak. Saya kalau tengok saya pun potong dia. Mau potong dia? Ya. Okey, satu lagi ya. Saya nak tanya ini kebiasaan lah yang berlaku kat Malaysia lah. Ha. Kalau Pakistan handsome macam ni lah. Ha. Kenapa Han tadi yang nama? Saya pun lupa lah. Anwar tadi apa? Anwar Han Anwar. Bukan Anwar Zain Saya don't know. Anwar Han okey. Kata dia di jalan Kuala Lumpur ada satu datin lah. Perempuan kaya punya. Ha. Perempuan punya kaya, datin lah, umur macam 40 lah, 45. Dia shock sama you. Dia kasih panggil jadi dia girlfriend. You mau kah? Dia boleh tanggung you kereta bagi, rumah bagi. Jadi boyfriend dia. Ini soalan cepu aku nak. Cepu mah. Tak perak kemas. Kalau dia ada loyalty, Ya. boleh. Ada royalty ya. Nak setia. Saya nak tanya you ingat datin semua bujang? Wah, datin bujang dia ingat lah. Kalau dia loyalty, okay. Kalau tak Nama ada, pun Datin ya. Datin Mesti ada Datuk. Itulah aku tanya dia. Mana dia kalau loyalty setia, dia anggap datin tu bujang lah. Ya. Dia Kalau selalu datin lah, tu tahu orang besar punya datin, mesti ada datuk, mesti ada suami. Macam mana you kata loyalty? mana boleh? Kalau dia offer lah rumah, banglo, macam rumah, ada kereta sport. Kasih offer you, mau kah? Saya ada kawan mau. Saya mau telefon sekarang tu. Ambil telefon aku. Tak mau. Tak mau. Apa saya tak mau? Duit banyak. IC boleh recommend lah. 1 bulan IC siap ya. Tak mau. Nanti you balik Pakistan lah, naik flight lah. Oh, semua sambut kau orang Surakaya sekarang. Anwar balik kampung kaya Saya kaya. Saya tak tahu itu orang sudah tengok saya kaya ke tak kaya. Okey. Saya tengok saya punya self saja. Saya punya family saja. Yalah, family tengok you kaya, family tak suka ke? Ada suka? Di bawah 1,000 angkat. 1,000 Malaysia, 1,000 Malaysia. Okey, hari raya. Kan, mesti happy kan? Kita mau tak? Tak mau. Betul kah? Betul. Dia punya senyum pun tak ada ikhlas. Sahabat saya biasa jumpa. Itu kayanya orang, ada kawan sama Pakistan, 2-3 orang. Itu datin. Datin tara bujang, macam mana ada loyalty. Datin mesti ada datuk. Betul tak Malaysia? Ada. Jadi bukan orang, bukan single. Tapi Kalau dia ngam. You, saya offer. kalau dia ada suami mana boleh? Saya tanya sama datin, takkan mau duduk sama dia punya suami? Saya tak ada cerita dia punya datuk. Itu datin mau kawan sama you. Okey, kawan you, dia bagi you rumah, bagi kita mahal punya, you pun ada gaya enggak? Itu pakai Rolex Rolex tangan. Okey. Balik kampung nanti, ya, balik kampung, ada dia father 1,000 your brother. Okey. Belanja. Tak happy ya? Dia bukan kasi happy family. You cakap tadi betul tak? Dia bagi happy. Family kasi happy. Habis you nak korban. Mana boleh macam dapat duit percuma? Boleh tak? Okey. Saya tanya. Abang cakap dia kaya. Saya first. Dia umur berapa? Mestilah 40 lebih, katakan 70. 70 tak larat layan you lagi. Berapa? 45, 50. Tak boleh. Apa pasal? Dia tua. You tak pandai lah. Dia tua lagi untung. 2 tahun dia mati, tu harta you dapat. So saya tengok dia punya business ke, duit ke, apa-apa pun. Tak, saya tak mau. You mau cari itu love punya. Ya. Love punya. Dia love sama you kan? Mau kawan? Tak mau macam itu lah. Tak mau macam tu. Tak mau. Tak boleh bisnes lah aku. Kau nak recommend. Kau jangan call lah. Dia tak sujuri. Kalau dia suka saya, okay, saya mesti tak ada suka. Okay. Dia lepas tu 2 tahun dia mau mati. Okay.
So saya tengok dia punya duit saja. Saya tengok tak ada tengok dia punya. Dia. Betul? Habis dah mati settle lah tu pun. So dia kalau settle, saya mau buat apa bisnes? Oi, duit banyak. banyak tau. Boleh Jual perabot. Kalau dia ada duit, Jual perabot, jual kapet. Saya suka dia hati ke dia suka dia punya duit. Wah, dia memang true love ya. True love ah. Kalau orang Melayu, duit dulu, hati kemudian. Nanti boleh ganti. Tahu? Apa itu? Macam itu. Tahu. Saya tak suka itu duit lah. Tak suka duit ah? Tak. Kalau ada age macam tu 20 ke 25 ke 9 ke boleh. Mana ada dah 9 9 tahun. 29. 29. 29. 9 tahun lagi menakutkan. Mana 9 tu dia kecil. Lagi menakutkan. you lama sana kerja jadi tu security kan? Ada nampak hantu tak? Malam. You ada sim malam ke kan? Tak ada. Tak nampak hantu ah? Tak ada. Wah. Dia kat Dubai you duduk lama 2 tahun. Dia cakap Arab ah? Ha? Oh, dia cakap Arab lagi. Boleh cakap ah? Boleh? Cuba cakap sikit. Kif hal? Apa hal? Apa hal? Bukan apa hal. Oh. Kif hal? Kif hal? Apa kabar? Oh, apa khabar? Kif hal? Apa khabar? Kita tahu keep the chain ya. Keep the chain. Keep the chain. Keep lah apa macam tadi? كيف الحال؟ Keep hal. Oh, kif halal. كيف الحال يا محلم؟ Betul. Kif halal. Itu apa cakap? Apa kabar? Oh, apa khabar? Tapi yang ni macam panjang sikit. Ya panjang. Dia Arabi. Oh yang tadi tu apa kabar? Yang panjang ni apa kabar? Apa kabar? Itu apa kabar? Kafal. 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 Yang halim-halim tadi belakang tadi? Ha? Yang halim-halim tadi belakang tadi? كيف الحال؟ Kafal hal. Apa khabar? Apa hal? Apa hal? Nah, mana apa khabar? Kau jangan marah. Nanti kalau aku jumpa kau, apa hal? Kau jangan marah aku. Kata, Kalau apa mau khabar? cakap khabar baik, Kabar baik macam itulah. I'm okay. simple lah. Simple. Ana okey. Wah, Lebih kita cakap. kurang, ya. Ana okey. Ana okey. Ani tak okey. Ana okey. Okey. Ani tak okey ya. So kalau you ada peluang mau berniaga kan dekat Malaysia kan, apa bisnes yang mau buat? Sini. Bisnes apa-apa pun boleh lah. Restoran boleh. Restoran. Apa makanan yang buat? Mau buat? Nasi, chapati. Oh, pandai masak. Ya. Wih, pandai masak lagi. Diorang duduk 9 orang tu rumah. Wah. Tukar-tukar shift lah masak. Nak tak nak mesti kena Tapi pandai. senang rumah kan masak Masak kita biasa. Masyak nama dia. Sini orang rumah kan masak Masyak. Nasi pun berapa cup pun. Oh, banyak oh. Okay guys, so itu saja podcast pada kali ini. Kalau korang nak tengok, Assalamualaikum guys. Everybody guys, kalau orang tengok Pakistan orang, follow Zuki Muhammad, and then ini saya punya kawan Uncle. Ya. So channel nama itu Mr. Zuki Muhammad. Betul kan? Betul. Okay. So I request everyone Pakistani peoples watch this video and then follow all guys and subscribe. Okay, thank you so much. Mantap guys. Apa pun kita santap. Lama saya tahu itu Abang Zuki ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Thank you.